Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ke channel saya. Masih hari sama juga, iaitu 6 Februari 2025. Masehi bersama dengan lapar lah. Bak maghrib lah ke. Baru tengah baca apa? Baru tengah baru masjid baru tengah semaya ni. Baru iqamah ni. Duduk tengah semaya tu. Masjid pada buah. Sekarang ni pukul 7.34 malam. Okay, seperti biasa video dari report kita untuk hari ini. Pagi tadi saya bangun dari pukul 7 pagi, bangun terus mandi-mandi, semaya subuh, kemudian makan sarapan sikit. Ini makan menu ini bihun goreng. Kemarin si goreng tak, ini bihun goreng. Makan-makan tu. Terus taruh pukul 8 tu terus balik pergi ke Fikri, lepas tu makan sarapan, lepas tu sambung kerja lah. Sambung kerja kemarin. Rambut balik tak rambut lagi tu, tak tu pasal balik, lepas tu buh meleh ke posiak. Clear hari ni. Ini hari Sabtu ni ke Jamber dah pula. Itu Jamber dengan makuk Jamber. Pitu bilik air dengan makuk panggil apa? Tangki air flush tu ya. Tu pula. Untuk hari Sabtu ni. Itu kerjaan ini salah. Dah. Saya ada staging apa semua dah. Lepas tu balik tadi dah pukul 2.34 petang. Lepas tu balik tu mai sini lah. Semaya dahulu sini. Lepas tu tidur sini. Dia balik orang sahabat biasa masuk atasa bangun. Semaya asal tiba-tiba bagi sapa pada pukul 5-6 tadi. Bagi sapa lepas tu buat review bagi ada. Lepas tu terus balik ke rumah bila nunggu mikir nak lalu ke mana. Terus tak boleh nak mari esok Jumaat. Jumaat dah ada tutup. Jadi saya pun terus bergegas pergi lalu. Tapi tu tak ada buat video dia. Orang dia berjalan dia tu buat berhenti tengah berjalan tu buat video review hadiah budak tu. Minum Farhan belong tu. Lepas tu pergi ke mana? Tu terus pergi sampai lah ke dia tadi. Lepas tu dah kita balik tu ni 7. Pukul berapa tu? 7 dah. 7.10 sampai tu 7.12. 7.15 tu pergi ke Fikri sekejap. Lepas tu terus mai ke sini. Lepas tu duduk relax rumah ni. Pukul 7.34 tadi terus buat video ni. Okay, 7.20 kan macam 10 minit kau duduk main buat 14 minit kau. 7.20 ke atas sini. Lepas tu duduk buat dari bawah budak-budak ni. Pukul 7.30. Ni budak-budak rumah ni lah. Lepas tu 7.34 ni terus buat video. Okay, sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.